wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Hanani binti Suid dari kelas 6B. Tajuk yang saya pilih ialah mikroorganisme di buku teks tahun 6. Pernahkah kamu mendengar perkataan mikroorganisme? Mikroorganisme ialah gabungan daripada mikro dan organisme. Mikro bermaksud seni atau sangat halus dan tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Organisme pula bermaksud hidupan. Oleh itu, apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisme? Mikroorganisme ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Mikroorganisme yang pertama ialah fungi. Fungi boleh ditemukan di udara, air, tanah dan pada hidupan lain. Fungi hidup dengan merebut atau mengurat objek yang menjadi tempat tinggalnya. Hasil perebutan tersebut diserap sebagai nutri. Fungsi membiak melalui spora. Contoh fungi ialah ulat, yeast dan penicillium. Mikroorganisme yang kedua ialah bakteria. Bakteria wujud dalam bentuk sfera, rod atau lingkaran. Bakteria boleh ditemukan di udara, air, tanah dan pada hidupan lain seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Bakteria hidup dengan menyerap nutrien daripada benda hidup lain. Contoh bakterium ialah Spirillum dan Salmonella. Mikroorganisme yang ketiga ialah alga. Alga mempunyai sifat tumbuhan. Alga mempunyai klorofil untuk menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh alga ialah chlorella dan bollworm. Mikroorganisme yang keempat ialah protozoa. Protozoa mempunyai sifat haiwan kerana hidupan ini bergerak untuk mendapatkan makanan. Protozoa hidup dalam habitat berair seperti kolam, tasik atau sungai. Contoh protozoa ialah Paramecium dan amoeba. Mikroorganisme yang kelima ialah virus. Virus ialah mikroorganisme yang paling seni. Virus hanya dapat hidup dan membiak apabila berada di dalam benda hidup lain. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Contoh virus ialah bacteriophage dan virus influenza. As hidup mikroorganisme ada tiga, iaitu bernafas, bergerak dan bertumbuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme adalah seperti yang berikut. Suhu yang sesuai, kehadiran air, kehadiran udara, kehadiran nutrien dan keasidan yang sesuai. Penggunaan mikroorganisme. Pembuatan makanan seperti keju dan tempe. Penghasilan ubat-ubatan, penghasilan baja organik dan perawatan sisa pembuatan. Keburukan mikroorganisme. Merosakkan makanan, merepotkan gigi, menyebabkan keracunan makanan, merosakkan tanaman dan buruk yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti influenza, bebu, kurat dan campak. Akhir sekali, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada